Baru-baru ni, ekonomi China bagi kita satu macam teka-teki. Dekat satu sudut, ada berita yang sangat-sangat baik. Tapi dekat sudut lain pula, ada isyarat amaran yang buat kita risau. Jadi, apa sebenarnya yang tengah berlaku? Jom kita bongkar sama-sama. Okey, cuba tengok nombor ni. 1.3%. Ini kadar kenaikan harga untuk pengguna biasa di China atau apa yang pakai ekonomi panggil CPI. Selepas berbulan-bulan kita dengar pasal kebimbangan harga jatuh, tiba-tiba je dia melonjak dan ini yang tertinggi dalam 3 tahun. Ini satu kejutan besar dan sejujurnya satu berita yang amat diperlukan oleh Beijing. Soalan besarnya sekarang, adakah lonjakan ni isyarat sebenar yang ekonomi China dah mula pulih dengan betul-betul kuat ataupun ada cerita lain di sebalik nombor-nombor ni? Inilah persoalan utama yang akan kita siasat kali ni. Baiklah, jom kita mulakan dengan cerita yang best dulu. Apa yang buat nombor tadi naik mendadak? Jawapannya, senang je. Rakyat Cina dah mula berbelanja sakan. Nampaknya, selepas lama berjimat cermat, dompet mereka kini dah terbuka luas. Kita mulakan dengan perjalanan. Harga tiket penerbangan melonjak hampir 30%. Wow, ini bukan setakat nombor tau. Ini bermakna lapangan terbang, stesen kereta api di seluruh China sesak dengan orang ramai yang nak pergi melancong sempena cuti panjang. Dan kalau anda cuba nak sewa kereta pula, nasiblah. Kosnya melonjak hampir 20%. Jelas sekali, rakyat Cina bukan setakat terbang je, tapi mereka juga memandu ke destinasi percutian. Semuanya didorong oleh semangat perayaan Tahun Baru Cina. Tapi, angka yang paling gempak sekali adalah ini. Harga barang kemas emas melambung lebih 76%. Ini bukan perbelanjaan biasa-biasa. Ini adalah gabungan tradisi perayaan dengan harga emas dunia yang tengah tinggi. Gabungan ini mewujudkan satu lonjakan yang luar biasa. Jadi, bila kita kumpulkan semua ni, gambaran dia jadi sangat jelas kan? Cuti Tahun Baru Cina tu bertindak macam satu pemangkin yang superpower. Ia bukan cuma satu sektor, tapi satu gelombang perbelanjaan yang melanda semua benda, dari travel sampailah ke barang mewah dan makanan. Sekarang, jom kita gali lebih dalam sikit. Ada satu data yang kita panggil CPI teras. Senang cerita, ia macam CPI biasa tapi kita buang harga makanan dan tenaga yang selalu tak menentu tu. Angka ni melonjak ke 1.8%, hampir 2 kali ganda. Ini sangat-sangat penting sebab ia tunjukkan yang kekuatan perbelanjaan ni bukan sekadar panas-panas tahi ayam, tapi ada asas yang lebih kukuh. Okey, setakat ni semua nampak cun kan? Nampak positif. Tapi ini baru separuh cerita. Di sebalik riuh rendah orang berbelanja ni, ada satu lagi bahagian ekonomi China yang sedang bergelut dan ia menceritakan kisah yang sangat-sangat berbeza. Sekarang, jom kita tinggalkan pusat beli belah dan kita pergi ke kilang-kilang pula. Dekat sinilah berita baik tadi mula berakhir. Sektor perindustrian China masih berdepan masalah yang agak serius. Nombor ini menceritakan segalanya. Negatif 0.9%. Ini adalah indeks harga pengeluar atau PPI, pada asasnya harga yang kilang-kilang dapat untuk barang mereka. Bila nombor ini negatif, maksudnya kilang terpaksa jual barang mereka lebih murah dari tahun lepas. Inilah deflasi kawan-kawan dan ia sedang mencekik keuntungan syarikat. Dan ini bukan masalah baru tau. Cuba bayangkan, dah 41 bulan berturut-turut harga dekat kilang asyik jatuh. Tambah pula dengan harga rumah dan bahan api yang menurun, kita akan nampak satu gambaran sektor industri yang terperangkap. Terlalu banyak bekalan tapi permintaan pula lemah. Slide ni merumuskan semuanya dengan sangat jelas. Cuba tengok bahagian atas, kita nampak nombor-nombor positif yang ceria dari perbelanjaan pengguna. Tapi bila kita tengok bahagian bawah, kita nampak gambaran yang lebih suram dari sektor industri. Inilah dia, pertarungan antara dua kuasa dalam ekonomi China sekarang. Jadi, ini membawa kita kepada satu perdebatan besar. Pihak yang optimis, mereka tengok kekuatan pengguna dan cakap, nampak tak, rangsangan ekonomi dah menjadi. Tapi pihak yang pesimis pula akan jawab, sabar dulu, ini semua sebab cuti je ni. Masalah sebenar dekat kilang-kilang tu masih ada. Dan kedua-dua pihak ni ada hujah yang kukuh. Jadi, kenapa kita perlu ambil tahu pasal semua ni? Sebabnya, dalam dunia yang saling berhubung hari ni, masalah ekonomi China boleh jadi masalah satu dunia dengan cepat. Pertarungan dalaman ni akan ada kesan riak yang sampai ke seluruh pelosok dunia. Jadi, apa kesannya pada kita? Pertama,
PPI yang rendah tu maksudnya barang made in China akan kekal murah. Ini bagus untuk kita sebagai pengguna, tapi mungkin tak berapa bagus untuk pengeluar tempatan. Tapi pada masa yang sama, bila rakyat China lebih banyak berbelanja, mereka akan beli lebih banyak barang dari luar, mungkin durian musangking dari Malaysia ataupun kereta dari Jerman. Ia macam pedang dua mata. Baiklah, lepas kita dah tengok kedua-dua belah cerita, jom kita cuba buat satu kesimpulan. Adakah ini satu pemulihan yang tulen ataupun sekadar satu kelegaan sementara yang didorong oleh musim perayaan? Dan inilah isunya. Laporan ini bagi Beijing ruang untuk bernafas lega sikit, tapi ujian sebenar bermula sekarang. Boleh tak mereka kekalkan momentum perbelanjaan ni bila cuti dah habis? Dan lagi penting, cukup kuat tak kuasa pengguna ni untuk hidupkan semula enjin perindustrian negara? Jadi kita ditinggalkan dengan satu soalan besar yang tergantung. Dalam pertarungan antara momentum pengguna dengan bebanan industri, pihak mana yang akan menang? Jawapannya bukan sahaja akan menentukan nasib ekonomi China, tapi ia juga akan dirasai oleh kita semua di seluruh dunia.